Lebih 40 helai sejadah berdiri tegak seolah-olah. Okay, Assalamualaikum and hai kawan-kawan. Hari ni dekat Satudio TV aku nak cakap pasal 5 video yang pernah traumatize satu Malaysia dulu. And video-video ni viral sebab nak bagi keinsafan. Tapi sebaliknya bagi keinsafan plus traumatize. Ada satu video tu sampai sekarang bila aku tengok macam and then aku akan bagi tahu sebab apa video ni viral, and lepas tu aku akan bagi tahu sebenarnya video ni pasal apa kan. Kalau ingat video ni, dia kisah dia ada budak ni, dia dahaka dengan mak dia. And satu hari tu mak dia tu sumpah dia jadi ikan pari. Mak dia tak sumpah dia jadi ikan pari, tapi dia kena sumpah jadi ikan pari. What? Macam random lah, tiba-tiba dia jadi ikan pari. Ada video ni lah kan. And video ni agak creepy juga in some way. Bila tengok video ni, waktu time tu rasa macam real lah. Sebab derhaka kita pernah dengar macam si tanggang jadi batu and so on kan. And bila kita tengok video ni, situasi video ni, ikan pari tu atas katil, nampak macam atas katil lah. And dia orang record nampak macam dia waktu dia tengah tidur ni dia kena sumpah. Lepas tu dia jadi ikan pari kan. Sebab nampak macam muka orang apa semua. Tapi sebenarnya ikan pari ni nama dia guitar fish. Dia memang muka seakan manusia lah. Bukan macam manusia, tapi dia ada mata, nampak macam mata, macam hidung sikit, nampak macam mulut. So dia boleh katakan macam manusia kena sumpahan lah kan. So ada rasa macam uncanny valley sikit lah. Tapi aku nak tahu juga motif sebenar orang rakam video ni sebab apa kan. Adakah mereka rakam video ni sebab memang dia pernah create viral kata ni kena sumpahan, ataupun mereka record just for fun. And aku ada baca satu teori, dia cakap sekumpulan nelayan tangkap ikan ni, and mereka first time tengok ikan ni. Dan mereka tangkap ni, mereka rakam lah. Mereka macam, pelik ikan ni kan. First time tengok kan. Okay, video kedua ni dia macam mixed feeling sikit. Dia nak kata seram ada, tapi benda tu macam keajaiban pun kan. Waktu kita tengok kan, dia pasal sejadah sembahyang. Dia macam juga lah. Tak silap aku tengok video ni waktu tu aku dekat asrama. Dom aku dekat dengan surau kan. Bila aku setiap kali lalu surau memang ketar lah. Takut kan. Kadang-kadang aku fikir, sejadah ni semayang, orang duk record kan. Bila dah habis macam mana kan. Tapi back to the videos pasal sejadah semayang ni. Video ni memang viral waktu 2012. Tapi bukan pasal video yang original yang viral ni lah. And sampai masuk news tak silap aku. Ada orang bercakap pasal dekat Mahat Tafiz ni ada sejadah semayang. Siap ada berjemaah lagi kan. Lebih 40 helai sejadah berdiri tegak seolah-olah sedang bersolat di dalam sebuah surau lama. Kejadian aneh tanda kebesaran ilahi yang menggemparkan penduduk setempat itu disaksikan sendiri pelajar Mahat Tarbiyah Darul Hijrah Al-Islam, Maran Pahang. Menurut pengasas Pusat Pengajian Islam Berkenaan Azizah Khatib Mat, kejadian itu dimaklumkan oleh pelajarnya sejurus selepas masuk waktu maghrib malam semalam. Pagi tadi saya suruh pelajar ni ambil sejadah ni untuk basuh lah. Kemudian dia orang berbasuh tangan di bilik air dia orang, lepas basuh dia orang sidai. Bila petang lepas asar hujan renyai-renyai, jadi dia orang angkat ni benda tu lembab. Jadi dia buat naik ke atas ni, ustazah seorang ni terus hamparkan supaya benda tu kering. Jadi okeylah, lepas tu dah dekat nak maghrib, dia orang buat persiapan untuk solat maghrib. Kemudian kami solat hajat, solat sunat. Ada di antara 4 pelajar tadi nak ke bilik air, dan dia nak seorang nak masuk ambil sikat. Jadi di bilik pintu terdedah macam ni. Bila dia nak masuk je, dia tengok yang first ni tunduk. Kemudian dia tengok benda dah tersusun. Okay, video ketiga ni aku tak apa ingat bila video ni viral. Tapi aku ingat lebih kurang 14 ke 15 tahun macam tu. Lama juga. Video pasal nampak macam gambaran malaikat turun ke Kaabah. So dalam video ni ada macam cahaya turun ke Kaabah. Tapi itulah sebenarnya video ni dia just reflective lens tu. Tu bila record video tu dia nampak pantulan cahaya tu dia create macam lens flare. So dia nampak macam cahaya tu turun ke Kaabah. Banyaklah video. Ada yang video nampak totally edit tu
nampak memang totally edit lah. Tapi video ni bila orang tengok, dia nampak seakan something kita cuba make sense of. Tambah pula kita tahu yang malaikat ni daripada cahaya kan. And hampa kena tahu waktu ni teknologi memang bau gila. Orang pun tak rasa, oh boleh edit ni macam ni, senang lah ni nak edit. Orang tak terfikir pun nak edit. Bila tengok video ni macam mostly orang kata, oh yang ni keajaiban ni. Macam zaman sekarang kalau jadi something, orang akan cakap, first orang akan cakap edit ni fake. Tapi dekat luar negara sampai sekarang, tak silap aku ada video-video case yang macam nampak particle dust kan. Dekat luar negara mereka akan panggil macam apa, spirit lah. Lebih kurang macam tu lah, spirit kan. And video ni sebab dia quality agak teruk, kita sebagai manusia nampak macam paranormal sikit lah in some way. Okay, yang keempat bukan video tapi gambar. Kalau aku tunjuk gambar ni, boleh kata semua orang tahu. Gambar ni lah kan. Yang dia orang kata kononnya gambar jin, syaitan atau iblis dari Gua Hira. Kisah story dia seingat aku ada dua orang kawan. Mereka ni pengembara. Mereka suka mengembara, pergi mana-mana tempat-tempat baru lah. And then dia orang reach satu town ni. Town ni ada gua. So dia orang nak pergi gua tu. Gua tu nama dia, aku kena tengok nak pronounce dia. Ras El Khaimah. Okay, gua ni even though sebelum dia pernah masuk ni, ada penduduk ni cakap, jangan masuk lah gua ni. Gua ni kerah juga lah. Bahaya gua ni kalau masuk kan. Tapi dia orang ni pengembara. Adventure ni dia orang akan redah lah. Tak kisah yang apa-apa benda tu belakang cerita. So dia orang mengembara dalam gua tu, tengok sekeliling. Oh lamanya gua ni, bla bla bla. Ada satu part tu tiba-tiba flashlight kawan dia tu terbuka sekali. And then lepas tu dia orang takut lah. Dia orang bawa kamera tau. So flashlight kamera tu tiba-tiba macam tangkap gambar. So dia orang ni lari. Lari tapi seorang tu jatuh. Okay lah A jatuh and B tu lari. Tapi sebab B takut sangat, B tak patah balik. So B just lari keluar. Tinggal A seorang-seorang dalam gua. Bila B keluar, B pergi dekat balai polis, buat report semua kan. And then dia orang masuk dalam gua tu, jumpa A. And A just terlantak dekat dalam gua tu. Ada kamera dia tapi A dah tak bernyawa lah. And lepas dia orang ambil kamera dia orang check gambar apa semua. And gambar ni lah yang keluar dari dalam kamera dia lah. Sebenarnya gambar ni bukan real pun. Obviously kan. Ni gambar dari gua dekat England. Nama gua ni Cheddar Show Cave. And makhluk tu sebenarnya goblin. Bukan goblin betul, just macam patung je. Time tu bukan ada telefon, nak research apa semua. Internet pun bukannya ada banyak information sangat kan. Okay, video yang kelima ni agak seram lah. Bila tengok video ni, dia rasa lain macam sikit. Memang rasa meremang sikit. Aku cakap pun meremang. Kalau tengok tengah malam, lagi lah seram kan. Tak tahu lah, mungkin maybe aku seorang. Tapi aku rasa siapa yang dulu pernah tengok video ni and sekarang tengok video ni pun still akan rasa seram juga. Backstory video ni dia sama macam ikan pari tu. And tapi cerita dia lain sikit. Dia, seingat aku, dia seorang budak perempuan. Dia derhaka dekat mak dia. And time tu mak dia tengah baca Al-Quran. And then dia tendang mak dia. And bila dia tendang mak dia cakap mak dia bising sebab baca Al-Quran. And mak dia bunyi macam anjing. And sebab tu dia kena sumpah jadi macam separuh manusia, separuh anjing. Weh, video dia memang creepy gila. So apa backstory dia kan? Video dia ni sebenarnya dibuat oleh seorang performer dari Pakistan. Nama Mumtaz Begum. Yes, dia memang buat show ni dekat zoo. Zoo ni dekat Karachi, Pakistan. Video ni hanyalah sebuah art berat. Tapi itulah, video ni even dah tahu backstory tapi bagi aku still agak creepy lah. Bila aku buat research, aku find out bukan Mumtaz Begum je yang buat performer art macam ni. Ada satu lagi video aku discover, Sonar, sebuah electronic music festival dekat Europe. Mereka buat macam performance art. Bila tengok video ni aku wonder dekat mana video original yang famous ni kan. Sebab ada teori cakap video yang famous ni Mumtaz Begum punya ayah. Dia hanya teruskan legasi ayah dia. Tapi bila ada satu lagi performance art buat macam ni, and aku pun tak sure video yang original ni siapa yang punya kan. Sebab aku cuba, memang lama gila aku cuba cari main source dia, tapi aku tak dapat jumpa.
Okay, thank you guys for watching this video. And so video ni aku harap bagi positive energy. Kita nak apa? Revisit kita punya childhood trauma sama-sama. Lepas tu kita tengok balik semua video-video ni kan. Nanti apa-apa boleh komen, bagi idea, subscribe dengan like video ni and share. Jumpa lagi next video.